Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Jaafar bin Abu Bakar. Sekarang kita berada di Kolej Pertanian Malaysia Bukit Tangga, iaitu di Sempadan Utara. Bersama saya ini adalah dua jenis drone, iaitu pertama ada drone image dan yang keduanya adalah drone untuk tujuan pertanian, iaitu drone semburan. Dua-dua jenis drone ini adalah DJI. Untuk anak-anak muda sekalian yang berminat dalam bidang pertanian, ambillah peluang ini untuk mempelajari kaedah penerbangan drone ni. Okey. Di sini adalah drone DJI untuk semburan. Tujuan penggunaan drone ni adalah memudahkan kita dari segi pengurusan operasi ladang. Yang pertamanya adalah untuk pembajaan. Yang kedua adalah untuk semburan penyakit dan perosak. Kaedah penggunaan adalah sama. Kita menggunakan kimia secara biasa. Tetapi untuk anak-anak muda di luar sana, inilah peluangnya. Apabila kita menjalankan kerja-kerja pertanian bukan menggunakan kaedah lama. Sekarang kita telah masuk ke dalam era pemodenan pertanian. Menggunakan drone ini, kita boleh mengaturkan operasi penerbangan secara automatik. Dia akan melakukan operasi secara sendiri. Satu ladang kita boleh selesai dalam masa yang singkat berbanding kita menggunakan kaedah biasa. Dari segi penyematan tenaga kerja, untuk 1 hektar ladang secara biasa, kita usahakan secara konvensional, kita akan memerlukan 2 hingga 3 orang pekerja. Dengan menggunakan kaedah teknologi drone ini, kita hanya menggunakan 1 orang saja pekerja dan masa dapat dijimatkan dan sangat efisien. Dengan adanya teknologi sekarang ini, iaitu drone, kerja pengurusan pertanian lebih mudah dan menguntungkan. Tunggu apa lagi? Jom anak muda, sertai Tibet Pertanian. Sertai kami di Tibet Pertanian. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ni Encik Anas dari AgroQuest ke? Saya. Ni surat ni. Surat. Agent X Teknologi drone sedang mengubah masa depan pertanian di Malaysia. Daripada memantau tanaman dan menyembur baja, hingga menesan perosak dan mengurus ladang berskala besar, membantu petani bekerja dengan lebih pantas, bijak dan cekap. Dengan data yang tepat, teknologi ini dapat mengurangkan kos, meningkatkan produktiviti dan menyokong pertanian moden yang lebih mampan. Enam Wira 13 misi meneroka dunia pertanian moden. Bersama saya, hos untuk AgroQuest, Anas Tahir. Dan hari ini kita kembali bersama dengan 6 wira kita. Ya. Macam semua okey? Okey. Ya, okey. Okey. Mesti okey punya. Boleh ingat lagi tak misi cabaran yang lepas yang berkaitan dengan teknologi? Hari-hari bawa kereta. So just main je macam tu. Go Agro Mission! Ke depan tak? Ke depan lagi. Stop. Okey, boleh. Okey, Jun. Dia sangat mendengar arahan saya dengan baik. Kiri. Settle ngah. Apa dia? Simulation. Simulation Simulation. Puas hati dengan markah itu?
Dia tak adanya mana satu. Apa-apa. Okey, tak apa. Tapi itu teknologi yang lepas. Betul. Kali ni tentang teknologi juga. Wah. Apa tu? Tadi pagi tadi saya tengah bersih-bersihkan drone. Ya. Alah dah sebut lah drone. Tengah-tengah saya bersih tu, tengah lap-lap dia Kena punya buat drone. dapat surat misi daripada Agent X lah. Apa tu? Dia Apa tu? datang naik motor dah dia bagi. Apa dia tu? Wow. Bismillah. Okey. Saya baca sikit. Mukadimah. Teknologi seperti drone kini digunakan untuk menyembur baja, racun dan juga mengumpul data untuk analisa. Betul. Okey, ia dapat menciptakan kos, masa dan tenaga petani moden. Betul. Setuju Setuju. 10 markah. Belum tak ada markah. Jadi untuk misi kali ini, wira kita akan berentap secara individu di mana mereka perlu berlumba drone. Wow. Oh, lumba Mana drone. ni? Kena fly lah ni. Bezanya, yes. Bezanya hari tu ada kumpulan. Ya. Kali ni semua berentap secara individu. Okey. Okey. Makna kata misi ini menguji skill wira kita dalam mengawal drone yang memerlukan ketangkasan dan kebolehan untuk melaksanakan tugas. Okey. Markah macam biasa mengikut masa. Okey. Nombor 1 30 markah, yang terpantas. Yang kedua 20 markah. Yang ketiga 10 markah. 3 yang tercorot. Nak Ada apa? markah. 5 markah. 5. Okey. Okey, boleh faham Boleh. Okey, dengar betul-betul. Peserta juga akan didenda. Tambahan Okey. 5 saat sahaja. Okey. Sekiranya mereka landing keluar daripada landing pad. Oh, 5 saat je. Okey. Okey. Faham. Fikirkan untuk strategi masing-masing. Okay, faham. Dan sebenarnya saya baru dapat mimpi tadi daripada Agent X. Dia datang dalam mimpi saya. Apa tu? Dia kata, Dia Anas. macam. Macam mana rupanya? Macam mana? Nas, nanti tak apa. Kita bagi mereka 2 peluang untuk fly drone. Okey. Tetapi Hmm. sekiranya anda tak puas hati dengan masa yang dicatatkan untuk kedua-dua pusingan tu, Okey. kita bagi tambahan lagi 1 pusingan sekiranya anda mahu. Okey. Mana kata, aku rasa aku boleh buat lagi laju lah daripada sebelum ni. Okey. Faham? Okey? Okay. Anda dibenarkan. Tetapi kalau Laju. rasa macam tak boleh nak lebih laju dan masa tu anda catat untuk yang ketiga tu, pusingan ketiga lebih tinggi daripada masa yang sebelum-sebelum tu, Okey. markah anda akan dipotong sebanyak 10 markah. Oh. Faham? Faham, Faham, eh? faham. Faham Okay. Baik, peluang telah diberikan kepada 6 wira kita untuk mencuba mengendalikan drone tadi. Tengok ada yang gagal, ada yang lulus. Tapi tak apa, itu baru percubaan. Jadi kali ini adalah waktu sebenar untuk kita lihat perlumbaan ini. Cara 6 wira kita mengendalikan drone mereka. Masa akan diambil, sebaik saja drone dah stable dan awak mulakan gerakan. Alright, go. Aiman, Boleh? let's go. Go. Atas je, atas je. Atas je. Good pula. Okey, tak apa Aiman. Right. Peluang awak dah terlepas untuk yang pertama tadi. Tak apa. Kita bagi orang lain dulu, Right. lepas ni awak boleh Okey. jalan untuk peluang kedua Okey Anaf. Bersedia? Okay. Depan sini. Okay, start. Go. Atas lagi, atas lagi. Start, stop. Ada gitu. Awak tak tekan ke depan Okey. Kita bagi peluang untuk orang lain. Siapa yang ketiga tadi? Nah, Ainun. Ainun. Sama, Silakan Ainun. cuba. Gula Ainun. Okey, ke depan sikit. Go.
Depan. Dia main river, dia tak tahu mana kepala, mana ekor. Awak tengah buat kuih ke apa ni? Okey, kita stop kat situ. Memang dia stop, dia bagi crash terus. Okey Ainun, tak apa. Awak dah melepasi 3 halangan awak bandingkan, tapi masa yang diambil selama 5 hari tu terlalu lama. Okey, kita nak bagi kepada Izzati pula tengok macam mana. Izzati, silakan Izzati. Sekejap. Okey, kan nombor 5. Depan sikit, sini. Boleh mula ke? Ha, 5. Boleh? awak naik ah, bila-bila je. Boleh. Oh, tak stable lagi. Tadi saya dah terus. Go. Awak naik attack siapa tu? Depan. Sekejap. Saya... Kenapa saya ni? Pusing. Ah, okey, ke depan ni. Okey. Nampaknya tak lepas juga. Saya dapat tahu yang next game ni menggunakan drone, agak menggurungkan. Sebab saya jujur memang tak pernah sentuh drone lagi setakat ni. Baik, kita serahkan kepada Najmi Okey. Okey Najmi, silakan. Buang dulu badi-badi dia. Bismillah. Okey Najmi. Saya rasa kelebihan saya dulu saya pernah lah main drone ni kan. Mungkin itulah kita ada pernah pegang drone dan pegang joystick dan kita dia ada muscle memory kat situ. Okey. Okey. Go. Itu sangat lancar. Mana kata boleh? Cantik Najmi. Pusing Najmi. Cantik. Wah. Teruskan. Kanan sikit. Ke kanan. Ya, betul. Cantik Najmi. Mantap Najmi. Bawah. Depan. Okey, naik. Getar tangan aku. Cantik lagi depan. Okey, landing. Oi, getar tangan aku. Tekan 8. Tarik, belum. Tekan sikit. Oh, tengah 8. Oh, dia tak boleh landing ni. Okey, selamat. Ya! Mantap weh. Tahniah Najmi. Lepas tu saya tanya dia, dia pun pernah membawa drone. Di mana drone DJI lah, dia memang ada servis untuk fotografi apa semua. Memang dia dah shoot. Ada lah pengalaman buat drone. Nampak gayanya makna kata bukan kata tak boleh. Ada orang yang boleh buat. So tadi alasan tadi tak diterima kata drone ni apa benda lah. Tapi getar-getar menjadi kan. Tahniah Najmi. Okey, kita serahkan kepada Sri pula. Okey. Tengok Sri. Bijak bro. Yes. Okey. Go. Tengok. Cepat. Alah semua dia. Okey, tak apa. Anda masih ada peluang yang kedua. Baik, setakat ni keputusan yang memberangsangkan daripada Najmi. 1.08 saat. Dah beritahu. Yang lain semua tak lepas. Bangga? Alhamdulillah. Ada nak cakap macam padam untuk korang? Tak ada. Tak ada. Tapi tak apa, kita ada peluang seterusnya. So kita akan mulakan semula dengan Aiman. Go. Mantap kan. Depan.
Go, go, go. Nice. Go. Come on, man. Ke depan, ke depan. Mantap. Mantap, man. Ke depan lagi. Pusing. Mantap, man. Atas sikit, man. Atas sikit, man. Okey, ke depan. Come on, man. Kanan sikit, man. Kanan sikit. Relax. Kanan sikit, man. Kanan, kanan. Dia. Atas sikit. Go. Mantap. Wow. Mantap. Kanan, kanan. Yes, yes. Ke depan, ke depan. Kanan, kanan. Ya. Atas, atas. Mantap, man. Atas, atas, atas. Depan, depan. Crash pula. Kanan, kanan, kanan. Yes, pandai. Up you go. Kiri. Banyak sangat. Sikit lagi. Boleh, man. Kanan. Atas. Go, depan. Oh, Akbar. Sikit lagi, man. Tak berjaya. Tak ada, Tak apa, paling kurang awak telah menunjukkan keberanian awak. Okay. Baik, seterusnya. Anaf. Go. Jangan takut-takut nak atas tu, Anaf. Jangan takut-takut. Banyak lagi ruang tu atas tu. Boleh lagi, depan. Okay, ngam. Depan. Depannya. Okey. Okay, depan. Depan. Depan dulu. Oh, ngam. Tak berjaya juga. Ngam. Tak berjaya. Tak apa. Jangan risau. Sebab dah tak dapat. Dah tak ada peluang. Okey. Baik, seterusnya kita beri kepada Ainun. Tu, depan. Ngam. Teruskan. Pusing. Boleh. Kepala dia. Kepala pusing, kepala. Bawah sikit. Okey, go straight. Mantap. Depan. Oh, dia cium aja. Atas sikit. Okey, ke depan. Oh, nice. Anda berputus asa terlalu awal. Okey, Ainun. Tak lepas. Setakat ini 4 obstacle. Okey. Dah sedih Kita tak boleh kontrol. Peluang terakhir. And go. Alamak. Nak tunjuk power sangat tu. Ini nak laju sikit. Okey, tak apa. Kita bagi peluang Okey. untuk Sri. Peluang terakhir untuk awak. Slowly. Go. Atas sikit. Okay, go front. Ngam. Front. Up, front. Next one. Front lagi. Dia sendiri pergi sendiri. Dia sendiri pergi. Boleh naik atas. Naik. Teruskan. Naik atas. Dekat atas. Tak nak, dia tak nak pergi. Okey, naik atas. Patah balik belakang. Reverse. Okey, reverse. Slowly, ada masa. Relax. Dia naik sendiri. Pergi mana tengok. Dia pergi sendiri. Yeah, landing yang baik. Macam mana, bos? Okey, Sri. Pada pendapat saya, Najmi sahaja yang dapat menghabiskan misi drone tersebut. Saya rasa mungkin dia ada pernah menggunakan drone sebelum ni, mungkin.
ataupun probably strategi dia menggunakan drone secara slow ke apalah kan. Nampaknya untuk kedua-dua pusingan ni tak ada yang lepas kecuali Najmi seorang. Tahniah Najmi Tapi pengiraan markah ni saya kena refer dengan Agent X. Okey. Kita kembali selepas ini. Baik, seperti yang saya jelaskan tadi. Saya mimpi Agent X datang saya, dia kata dia bagi peluang ketiga. Okey. Come on, yang tak lepas tadi berapa? 5 wira yang tak lepas tadi. Takkan tak nak ambil peluang ketiga ni? Ini je satu-satu masanya yang anda nak buktikan yang awak boleh lepas semua halangan ni. Macam Najmi, awak pun ada peluang ketiga, tetapi sekiranya masa yang anda dapat untuk pusingan ketiga ni lebih daripada masa yang pusingan pertama tadi tu, maka markah anda akan ditolak 10 markah. Nak atau tak nak? Kalau saya tak nak. Tak nak? Tak nak, saya dah nak puas hati dengan tadi lah? defend hanya tadi. Okey. Yang 5 lagi wira kita macam mana? Tak nak. Tak nak? Ainun tak nak? Markah dia tinggi. Markah saya biasa-biasa je. Kalau saya ambil risiko, nanti saya gagal juga. Habislah markah saya rendah lagi. So saya tak nak. Aiman? Serius ah? Saya dah hampir nak menang lah tadi. Hampir-hampir dah. Saya menolak disebabkan saya rasa pada ketika itu saya leading nombor 2. Disebabkan saya hampir berjaya finish di dalam kotak tu kan. Sedangkan kawan-kawan saya yang ke belakang saya tu masih belum berjaya menembus tahap yang saya sampai. Kita buat anak. La ilaha illallah. Sri? Come on, Sri. Come on Sri. Come on Sri. Let's go. Mantap lah Sri. Mana kata dia orang tak nak gunakan peluang kan Sri Rugilah kan. Mana tu yang ni lepas kan? Tak, bertambah hati juga. Lepas Okey tak apa. Tapi kita tengok bagi beri sokongan untuk Sri Come on, Sri. Go. Come on Sri. Come on Sri. Come on. Come on Sri. Slowly. Go, boleh. Okay, Boleh, Sri, boleh, Sri. Straight. Okay, masuk Sri. Go. Nice one. Cantik Sri. Yeah. Atas Slowly. Sri, atas. Atas sikit. Mantap Sri. Go Sri. Ke depan Sri. Sebelah kanan ke depan. Yes. Depan lagi. Jangan takut Sri. Depan ni. Awak dah berani dah tu. Yes. Oh. Slow. Tak, dia pergi sendiri. Tengok ni. Angin. Tak ada angin. Tengok dia pergi sendiri. Straight. Depan. Dia pergi sendiri. Okay, good. Lepas lu. Okay. Tak. Dia pergi sendiri. Tak boleh. Tengok ni. Saya tak. Dia tak lepas. Kontrol. Boleh. Dia cakap dia lepas Ada tapi masa dia lagi, tak ada lepas. masa. Slowly. Sri, kontrol. Okay, slowly. Okay, nice. Okay, Stable. Okay. Tengok, depan. Tadi boleh teruskan Sri. Atas naik. Kita balik. Angin, sana angin. Dia gegar sendiri. Fokus. Ke depan. Ke depan Sri. Yang tu yang ke depan. Okey, pusing. Joystick belah kiri. Ngam. Ke depan. Atas lagi Sri, atas lagi bagi balance ke atas. Tengah. Naik atas sikit. Atas lagi. Ya, belah kiri tu atas. Kanan, ke kanan. Ya, pandai. Atas sikit. Lagi. Boleh. Ya, okey, ke depan. Ngam. Ada. Okey, straight depan. Terus. Straight sikit ni. Tengah. One more. Depan. Atas. Okey. Okey, ke depan. Depan. Okey, ngam. Nampaknya. Okey, Sri, tak apa. Tahniah. Walaupun tak lepas, tapi anda lepas beberapa halangan yang lain. Better. Better lah daripada tadi. Okay. Dan Sri je yang menunjukkan keberanian dia. Ya. Dia berani mengambil peluang untuk yang terakhir.
Abang tahniah kepada wira-wira kita semua. Dan saya akan buat pengiraan markah dan kita akan jumpa di cabaran dan misi yang berikutnya. Bersedia? Bersedia. Okey guys, nampak gaya banyak lagi dia punya kerugian yang korang kena bayar ni. Banyak ni. Tapi apa pun, Sri, tahniah saya ucapkan untuk awak yang menunjukkan keberanian awak. Pusingan ketiga. Walaupun tak dapat nak complete sampai habis, tapi awak yang berjaya mengharungi paling banyak halangan lah. Tahniah kepada Sri dan kepada yang lain ni, tak rasa menyesal Okey, tak apa. Hampir berjaya Oh, dia ada keyakinan gitu. Tapi tak apa, sebab banyak lagi misi-misi yang kita akan terima daripada Agent X. Bersedia? Sedia. Baik. 6 wira, 13 misi meneroka dunia pertanian moden di Agro Quest. 13 misi meneroka